salah faham tentang sakit mental dan kesihatan mental. Penyakit mental dan kesihatan mental dua benda yang berbeza. Jangan keliru. Lihat kepada maksud yang betul. Yang pertama sekali kita sebut sebagai apa itu penyakit mental. Penyakit mental adalah mereka yang telah didiagnosis oleh pakar. Saya ulang lagi sekali. Mereka yang telah didiagnosis oleh pakar mengalami simptom-simptom tertentu seperti kemurungan, kerisauan yang melampau dan sebagainya. Ianya bukan proses untuk diagnosis diri sendiri atau sekadar melihat senarai semak tertentu dan dikaitkan dengan diri sendiri. Ianya bukan tanggapan kita terhadap diri sendiri ataupun tanggapan orang lain terhadap diri sendiri dan terus kita declare sebagai kita mengalami penyakit mental. So berhati-hati, jangan self-claim kepada diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana pula disebut sebagai tentang kesihatan mental? Kesihatan mental adalah kesejahteraan mental yang boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, sama ada mereka yang telah didiagnosis mengalami penyakit mental ataupun mereka yang sihat. Contohnya, kita sebut sebagai kesihatan mental adalah mereka yang mengalami stres, mereka yang mengalami burnout, kerisauan yang terkawal dan sebagainya, yang masih dalam kawalan dan kita boleh uruskannya. So ini adalah pemahaman yang sangat penting sebenarnya untuk melihat dua perbezaan kepada perkara ini. Namun suka untuk saya ingatkan, sekiranya kesihatan mental tidak dijaga dengan baik, maka ia boleh bawa kepada penyakit mental. Jadi pastikan keadaan ini boleh untuk kita uruskan. Jumpa mereka yang tepat untuk mengklasifikasikan dan membantu kita dalam proses untuk mendapat kesejahteraan yang hidup. Jadi harap tidak ada salah faham lagi tentang dua perkara ini, apa itu kesihatan mental dan juga penyakit mental.